Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada anak-anak yang dikasihi sekalian yang datang awal, Aisyah Safia, Lily, Zidan, Ziad Naufal, Ashraf Wajidi dan juga Sofiah dekat rumah ni. Baik, hari ni kita akan sambung bahasa Arab yang mana Ustaz cakap last week. Ustaz kata kita kena perbanyakkan membaca, baru kita ada banyak vocabulary. So samalah juga dalam mana-mana pembelajaran bahasa sekalipun, kalau kita masuk kelas Mandarin ke kelas Jepun ke kelas apa-apa pun, English pun, kalau kita tak membaca, kita tak ada banyak um, vocabulary ataupun kosakata, maka kita akan susah nak faham apa yang kita belajar. Sebab belajar bahasa Arab ni, okay, no problem Zafran, welcome, you are welcome. Okay, no problem. Bahasa ni, belajar bahasa ni maksud dia, dalam kehidupan seharian kita, daripada bangun tidur, buka mata, sampai kita tidur balik, semua perbuatan, semua yang kita sebut, yang kita nampak tu, semua dalam bahasa Melayu. Kita bercakap dengan orang, kita membaca, kita menulis, itu dalam bahasa Melayu. Jadi apabila kita belajar bahasa Arab atau bahasa Inggeris atau bahasa apa sekalipun, kita tukar. Daripada bangun pagi sampai tidur balik, semua tu dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Tamil. Jadi dia tak adalah orang kata apa ah, dia bukanlah sesusah mana macam kita belajar matematik nak buat formula. Matematik dia banyak formula. Lepas formula A, kita belajar formula B pula. Cari X, cari Y, cari Z, cari M, MC square dan macam-macam. Itu adalah pelajaran dalam matematik, sains, kimia dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Arab, kita hanya tukar sahaja. Kita cakap, tukar bahasa. Kita tulis, tukar bahasa. Jadi, lagi banyak perkataan yang kita tahu, lagi banyaklah kepandaian kita dalam berbahasa. Dan sila ambil maklum, orang yang paling banyak tahu bahasa, dia adalah orang yang bijak. Bahkan bukan setakat bijak, dia adalah orang yang genius. Jadi siapa yang nak jadi orang yang genius, orang yang bijak, dia kena kuasai sehingga 7 bahasa. 7 bahasa. Macam Ustaz pandai bahasa Melayu, and then bahasa Arab, and then bahasa Inggeris. And then kalau kucing tepi jalan, Ustaz faham bahasa kucing. And then kalau ada uh, apa lagi? Orang Kelantan, Ustaz faham. Boleh kecek Kelantan. Ha, kecek Ganu. Cakap Kedah. Dah beberapa bahasa dah tu. Kan? Kalau orang Turki, cakaplah sikit. Nasılsın, iyiyim. Macam tu, cakap Turki. Jadi, kita kena berani untuk belajar bahasa. Okey, subjek kita bahasa Arab pada malam ini. Kita belajar last Tuesday. Kita belajar tentang al-af'al, perbuatan. Sebelum tu kita belajar tentang waktu. Sebelum tu kita belajar tentang al-ayyam, al-usbu', hari-hari dalam seminggu. Kemudian sebelum tu kita belajar al-alwan, warna-warna. Sebelum tu kita belajar malabis al-jamilah, pakaian yang cantik. Jadi kita boleh banyak pelajaran. Makanan, al-makulat wal masyrubat. Dan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Lagi apa? Tentang kewangan, mata wang, ringgit dan sebagainya. Banyak lagi benda yang kita nak belajar dalam bahasa. Jadi, untuk hari ini, kita ulang kaji sikit al-af'al, kata kerja dalam bahasa Arab. Akala ya'kulu. Akala fi'al apa? Fi'al di, benda yang dah berlalu. Ya'kulu fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' maksudnya benda yang sedang berlaku. Jadi, akala ya'kulu, telah dan juga sedang. Dan ia menunjukkan apa? Menunjukkan seorang lelaki. Seorang lelaki. Akala ya'kulu, seorang lelaki. Saya lupa nak besarkan ni. Spotlight for everyone. Okay. Jadi, yang kedua, syariba yashrabu. Ya'kulu Ahmadu al-aruzza. Muhammad Ahmad makan nasi. Yashrabu al-jaddu asyaya. Datuk sedang minum teh. Qama yaqumu. Berdiri dan juga telah berdiri dan juga sedang berdiri. Yaqumul ustazu amamal fasli. Ustaz berdiri di hadapan kelas.
Jalasa yajlisu, duduk. Yajlisu Malikun fis sayyarati tartiban. Malik duduk dalam kereta dengan tertib. Masya yamshi, yamshi at-tullabu ilal fasli. Para pelajar sedang berjalan untuk menuju ke dalam kelas. Zahaba yadhabu, telah pergi dan sedang pergi. Yadhabu Syakirun ilal madrasati. Syakir telah pergi ke madrasah, ke sekolah. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u al-abu al-majallata. Ayah sedang membaca majalah. Kataba yaktubu. Uktub. Yaktubu Mahmudun ar-risalata. Mahmud sedang menulis surat. Sami'a yasma'u, telah mendengar, sedang mendengar. Yasma'u al-jama'atu ila kulliyatil maghrib. Orang ramai sedang mendengar kuliah maghrib. Nazara yanzuru, melihat, telah melihat dan sedang melihat. Yanzuru Irfanu ilal manzari alal jabal. Irfan sedang melihat pemandangan di atas gunung. Perasan tak perkataan-perkataan perbuatan tu? Kadang dia duduk kat depan kan, dia duduk kat depan kan. Sebab bila perkataan kata kerja duduk dekat depan ayat, maksud dia apa? Kita selalu cakap Muhammad pergi ke sekolah. Kan? Muhammad tu adalah orang, orang tu adalah isim. So itu namanya jumlah ismiyah. Kan? Jumlah ismiyah, jumlah yang dimulakan dengan perkataan isim, kata nama. Tapi yang dekat sini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Sebab perkataan ataupun jumlah ataupun ayat yang dimulakan dengan fi'l. Perkataan atau ayat yang dimulakan dengan fi'l. Contoh, Ya'kulu Ahmadu al-aruzza. Muhammad makan nasi. Okey, setakat ni faham tak faham? Apa beza dua tu? Okey, apa beza jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah dimulakan dengan isim, kata nama. Dia menunjukkan Ahmadu akala al-aruza. Ahmad akala makan al-aruza, nasi. Sama juga. Kan? Macam bahasa Melayu kita letak nama kat depan. Tapi dalam bahasa Arab biasanya diletak akala Muhammadun al-aruza. Telah makan Muhammad al-aruza, nasi. Maksud dia sama. Maksud dia sama. Cumanya bentuk ayat tu. Kan? Macam kita sembang lah. Sofia pergi ke sekolah. Okey. Itu satu ayat. Maksudnya isim lah. Jumlah ismiah. And then kita kata telah pergi ke sekolah seorang individu bernama Sofia. Kan? Faham? Dan telah pergi ke sekolah individu yang bernama Sofia. Alright. Umi udah ni. Okey. Ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan tak? Boleh jawab ke tak ni semua-semua ni? Okey. Tolong tunjuk ni. Ni masuk metode device untuk share screen. Okey. Makan. Dalam bahasa Arab makan. Yakulu. Minum. Syariba. Syariba. Berdiri. Yakumu. Koma. Qama yaqumu. Tidur. Naum tu isim. Perbuatan ni. Nama yanamu. Nama dia telah tidur. Yanamu dia sedang tidur. Baka yabki. Apa dia? Baka Menangis. yabki apa dia? Menangis. Nangis. Menangis. Jaro yajri. Jaro apa jaro? Berlari. Berlari. Ibtasama yabtasimu. Apa dia? Ibtasama yabtasimu. Senyum. Tawadda'a yatawadda'u. Tawaddu'an. Apa dia? Apa maksud tawadda'a? Wuduk, ambil wuduk. Ambil wuduk. Tawadda'a. Kalau kata fataha yaftahu, fataha atau fataha? Buka, membuka. Kalau ghalaqa yaghliqu. Ghalaqa yaghliqu.
Tutup. Okey. Ustaz kena lukis tak? Tak boleh cakap macam ni je kan? Hmm, 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 hmm. Okey, tak apa. Tengok je dalam buku, okey? Okey, seterusnya kita belajar ad-dhamair. Kata ganti nama. Ad-dhamair apa dia? Kata ganti nama. Ad-dhamair ni adalah perkataan plural, jamak. Singular dia apa? Ad-dhamir. Dhamir. Okey. So, kata ganti nama dalam bahasa Melayu, ada yang pertama apa? Kata ganti nama yang pertama apa dia dalam bahasa Melayu? Saya, kita. Kata ganti nama pertama lah. Kata ganti diri pertama. Ya. Lagi apa? Kalau Sultan, dia pakai better. Lagi? Kalau rakyat, Humble. rakyat biasa dia bagi humble ataupun patik. Lagi apa lagi? Kalau kita sembang dengan Perdana Menteri, kita cakap apa? Diri kita. Saya lah kan. Aku takkanlah cakap dengan Perdana Menteri aku. Aku adalah kata ganti diri yang pertama. Tapi ada orang dia membahasakan diri dia dengan nama dia. Contoh, Firdaus nak pergi ke sini lah. Disebut nama dia kan. Itu bukan kata ganti diri. Itu memang nama dia. Yang ni kata ganti. Nama dia Firdaus. Tapi ganti kan, boleh cakap saya, boleh cakap awak, boleh cakap kamu. Itu kalau kata ganti diri yang pertama, saya lah, aku lah. Okey, kata ganti diri yang kedua apa dia? Kedua. Awak. Lagi? Kedua. Mereka ketiga. Kami yang pertama. Awak, kamu. Engkau. Kau. Kau lembu. Lagi? Come on, come on. Semua orang jawab. Macam mana ni? Buka mic jawab. Kata ganti diri yang kedua apa dia? Dia kata ganti diri ketiga. Okey, kata ganti diri yang ketiga. Dia, mereka. Depa, hangpa kata diri yang kedua. Kata ganti diri kedua. Hangpa. Koma. Koma kedua. Apa ni? Okey, lagi apa lagi? Okey, so kalian kan? Kalian adalah kata ganti diri Sahabat-sahabat sekalian. kedua. Kalian lah. Kalian. Alright. Jadi, dalam bahasa Melayu itulah yang tadi kan. Kata-kata dia pertama, kedua, yang ketiga. Dan dia hanya ada dua keadaan je. Kita seorang-seorang ataupun dia seorang-seorang ataupun dia ramai-ramai. Tapi dalam bahasa Arab, dia ada kita seorang dengan kita ramai ataupun dia, mereka, awak ni ada yang seorang, ada yang dua orang, ada yang ramai. Ramai tu maksud dia apa? 3 orang dan ke atas. Seorang, seorang-seorang lah. Kalau 2 orang, 2 orang lah. Kalau ketiga, kalau ramai, ketiga dan ke atas. Okey, Ustaz bagi contoh. Uh, mereka berdua sedang makan. Mereka berdua sedang makan. Mereka berdua sedang makan. Akala. Kalau tadi kata, akala Muhammadun, dia sedang makan. Kan? Dia sedang makan. Buat apa ni? Akala Muhammadun. Akala seorang. Kalau 2 orang, kalau dia iaitu 2 orang, akala. Maksudnya 2 orang. Kalau mereka ramai, akalu. Mereka yang ramai lah. Jadi benda tu kita nak dhamair tu.
Ad-dhamair dia adalah huwa, huma, hum. Huwa seorang, huma dua orang, hum adalah tiga orang. Value ni apa? Kabur. Ha, Apa kamu? blur. Kamera lah. Tak apalah ni. Okey, okey. Umi is taking effort. Alright. Uh, leave. Kalau perempuan akalat, dia tak jadi akala, dia jadi akalat. Itu seorang. Kalau dua orang, akalata. Itu dua orang. Kalau ramai-ramai, perempuan ramai, akalna. Ha. Jadi kalau dalam dhamir dia adalah hiya, huma, hunna. So ada faham tak dia punya structurednya bahasa Arab ni? Dia tak adalah susah sangat. Cuma kena hafal je 14 tu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, Ustaz nak dengar Ashraf Wajdi sebut dhamair untuk kata ganti diri yang ketiga. Apa dia? Okey, okey. Ashraf Wajdi. Come on. Wajdi tengah buat apa? Zidan. Cuba sebut kata ganti diri yang ketiga. Yang dalam bahasa Arab untuk lelaki. Wa, huma, hum. Lili. Kata ganti diri untuk perempuan. Kata ganti diri ketiga untuk perempuan. Apa dia, Lili? Hiya, huma, hunna. Nampaknya anak-anak murid semua sedang okey, Ustaz kena buka ni lah apa whiteboard. Dia tahu ni device ni tablet kita conteng kat sini dia keluar kat sini. Itu apa? Tu dia kena explore kat benda tu. Gelap ni tak ada apa ni. Alright. Okey, kalau kata ganti diri yang kedua iaitu awak kan. Kata ganti diri yang kedua awak. Macam mana nak buat? Ya, tolonglah tulis dulu. Kata ganti diri yang kedua, kalau awak dalam untuk lelaki, anta, antuma, antum. Boleh lukis ni. Boleh lukis tak ni? Semua orang boleh lukis. Draw, launch pen. Launch pen. How to launch the pen? Where is the pen? Kita belajar lukis-lukis boleh? Right. Wow. Huwa, huma, hum. Ni huwa. Huma. Satu lagi apa? Hum. Ini untuk lelaki. Mereka, lelaki seorang, lelaki dua orang, lelaki ramai. Kalau perempuan apa dia? Iya. Huma. Hunna. Weh, siapa padam? Hilang dah. Alright, kita lukis-lukis lagi. Okay, Ustaz nak siapa tulis? Zidan tulis. Zidan. Siapa nak tulis? Huwa. Mana tak nampak lah. Kat mana korang tulis? Kenapa korang punya whiteboard jadi lain? Siapa nak tulis? Huwa. Semua orang tulis huwa. Huwa maksud dia apa? Korang tak tulis ke?
Tulis. Semua orang tulis Hua. Uyo. Hua. H-U-W-A. Siapa hot dia lawa Ustaz bagi markah. Hua. Tengok Ustaz buat lawa. Hua. Ha wow. Ha wow. Okey, kalau dua Huma. Ha mim alif. Huma. Kalau ramai apa? Ha mim. Hum. Korang boleh tulis tak? Okey, kalau perempuan Hia. Sekali lagi Hia. Huma. Hunna. Kita berjalan kelukis tadi ni. Okay, tolong clearkan whiteboard ni. How to clear all. Ustazah baru nak explore. Okay, dah padam dah. Okay, kalau kata-kata diri kedua awak, selalu kita akan guna anta. Kan? Anta. Anta ni untuk lelaki ke untuk perempuan? Lelaki seorang. Ni anta. Ui, ada orang padam. Macam tu. Okay. Kalau dua orang, antuma. Antuma. Korang nampak tak Ustaz tulis ni? Kalau ramai, apa dia? Antum. Alif nun ta mim. Antum. Maksudnya kamu semualah, kalian lah. Tapi kalau seorang perempuan, kita panggil dia anti. Anti, ta. Baris bawah. Kalau dua orang, kita panggil apa? Antuma. Kamu perempuan, dua orang. Kalau kamu perempuan ramai-ramai, apa dia? Antunna. Antunna. Alif nun ta nun. Antunna. Jadi kan biasa kalau kita pernah dengar, anta apa khabar? Ana baik. Kalau ana pula ana. Saya seorang diri. Ana. Ana ni bukan nama orang Ana adalah kata ganti diri yang pertama untuk saya dalam bahasa Arab. Ataupun kalau ramai-ramai apa dia? Kami, nahnu. Kita ataupun kami. Nahnu. Ana nahnu. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Tak pandailah Ustaz. Boleh belajar Zidan. Seronok belajar bahasa Arab ni. Kalau bahasa Inggeris, you. Awak, you lah. Kalau bahasa Inggeris, kata ganti diri pertama, saya adalah I. I, saya. Kalau kata ganti kedua, you. Kalau kata ganti diri yang ketiga, they. They all. Mereka. Dia tu mereka punya. Theirs. Okay, so siapa yang dah faham angkat tangan? Apa yang Ustaz cerita ni? Faham tak ni? Memang susah. Tapi dia seronok. Susah tapi seronok belajar. Boleh dah? Faham sikit. Ya, kena ulang banyak kali. Okey, sekali lagi kita buat. Sekarang ni Ustaz nak semua orang tulis Hua dekat whiteboard ni. Boleh jumpa tak? Hua. Tulis Hua. Ha wow. Bukan H-U-W-A. Hua. Boleh tulis? Alamak, hilang macam nak tulis ni. Zafran ni. Zafran is presenting. Oh, ada balik dah. Okey, ambil Dah. pen. Ambil warna apa? Ada tekan. Hua. Oi, kurus. Saya punya tak boleh tulis, Ustaz. Kenapa tak boleh tulis? Dah ambil pen kat tepi ni. Ambil yang Mana tebal-tebal ada? ni. Okey, Hua. Tulis Hua. Ada, Ustaz. Tak ada pun kat tepi tu. Whiteboard. Sofia try. Hua. Hua maksud dia apa? Mereka seorang lelaki. Ya, Sumayya. Sumayya boleh tulis? Tak ada tulis.
Tapi nampak tak whiteboard ni? Yang kita orang lukis-lukis ni. Nampak. Nampak nampak Okey Boleh okey. guna laser. Boleh guna laser? Macam mana laser? Ya Sumaya, Sumaya nak cakap apa Sumaya? You are writing Ustaz and then what you want to say? Tak boleh tulis tapi nampaklah whiteboard tu. Ha, tak apa, tengok je lah kalau tak boleh nampak. Huwa, ha dengan waw je. Tak ada alif Ha dengan waw je. Huwa. Boleh laser. Macam mana laser? Ustaz tak tahu. Okey, sekarang ni Ustaz nak cakap. Kalau saya seorang dalam bahasa Arab apa dia? Tulis. Saya seorang dalam bahasa Arab. Nah, Ana. 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 Ana ni nama orang. Okey, Ana ni lelaki ke perempuan? Sudah. cuba. Dua-dua boleh. Ni malah saya yang bercakap. Ana. Boleh laser. Power lah. Okey, lagi apa lagi? Kalau untuk perempuan, kata ganti diri yang kedua, awak. Awak tapi perempuan. Apa dia? Tulis. Awak tapi perempuan. Jawapan dia? Anti. Alif nun ta. Kasroh. Anti. Pandai. Weh, macam mana nak padam balik whiteboard ni? Eh, Tahu pandai. Oh, Sofia buat. Adam. Sofia buat. Okey, ni semua teknologi yang Ustaz tak tahu lagi Tapi boleh explore malam ni. Okey. Okey, jangan laser-laser dah. Jangan laser. Kita nak belajar ni. Tutup. Padam balik laser tu. Alright, good. Kita nak tulis. Okey, kalau kata akala, kita ambil akala makan. Cuba tukar akala tu kan seorang kan. Akala tu seorang lelaki kan. Lily, bertenang. Mohon bertenang. Okey, kalau Senang itu. seorang lelaki sedang makan iaitu telah makan iaitu akala lah. Tapi kalau nak kata saya telah makan. Saya telah makan. Macam mana jadi dia? Dia jadi akal tu. Akal tu. Dia jadi macam ni. Akal tu. Kalau akala seorang lelaki yang makan. Ini akala. Kalau saya akal tu. Kalau kami telah makan apa dia? Akal na. Akalna. Yes, akalna. Akalna. Okey, kalau kamu telah makan. Apa dia? Kamu seorang lelaki. Akalta. Jawapan dia akal tak. Ini advance lah sebenarnya. Ustaz tak rasa korang mempelajari semua benda ni. Korang hanya belajar adverb je. Kata kerja je. Tapi nak masukkan kamu seorang, kamu berdua, mereka. Semua tu susah sikit. Akalta. Sorry, ni akalta. Kamu telah makan. Soalan kan. Biasa orang akan cakap. Hal akaltum. Adakah kamu telah makan? Hal maksud dia apa? Adakah? Kemudian akaltum. Tum tu maksud dia antum lah. Antum udah antum. Kamu semua. Hal akaltum. Adakah kamu semua telah makan? Jawab. Naam. Dah. Akalna. Ya, Ustaz. Naam ya Ustaz. Akalna. Kami sudah makan. Nampak tak? Best tak bahasa Arab? Ustaz rasa best sangat bahasa Arab ni. Hal akaltum? Naam akalna. Bolehlah best. Bolehlah best. Dia tahu tak nak seronok belajar bahasa Arab macam mana? Kena pergi negara Arab. Pergi duduk dekat negara Arab. Jumpa orang Arab. Cakaplah Arab.
Tak payah cakap Melayu. Kita cakap bahasa Melayu, Arab tak faham. Kita cakap Ustaz English, saya kata kat sana friendly. ha. Kita cakap English, Arab tak faham. Lain kali kita kena cakap Arab. Kita belajar cakap Arab. Hmm. Oh, Amy dah masuk. You, Amy. Amy pandai berapa bahasa, Amy? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Alright. Okay, kalau akala tadi. Uh, perempuan, kata ganti diri ketiga. Kata ganti diri ketiga iaitu perempuan. So, mereka perempuan semua tu telah makan. Nak kata apa? Mereka semua perempuan tu dah makan. Susah hafal, tak payah hafal. Kepala nak pecah dah ni. Okey, kan Ustaz cakap tadi. Dia buat table tau. Sekejap Ustaz nak padam. Macam mana cara nak padam? Pixel eraser. Oh, Ustaz boleh padam sendirilah. Ustaz yang tulis tadi. Okey, semua orang bertenang Kita buat table, kita buat table. We are doing a table. We are making a table. Isbiri, usbur. Usbur bermakna sabar. Oh, ni Ustaz nak padam. Ustaz padam Okey. Ustaz tulis, Ustaz ambil pen. Ustaz ambil pen. Ya, okey. Sekarang ni kita ambil dekat atas ni Ustaz nak ajar ni, tip nak hafal ni Ustaz ajar ni. Contohlah kita ambil akala ataupun kita ambil fa'ala. Fa'ala ni buatlah, perbuatan lah fa'ala. Okey, so kat tepi ni kita buat table. Huma, home. Okey, so kalau akala dia jadi apa? Siapa yang buat tu? Ali. Mohon jangan ubah. Alif. Janganlah present. Arif Ali ni adalah Amy. Okey. Saya. Huma home. Kan? Sekejap Ustaz ambil pen balik. Okey. So, jawapan dia dekat sini. Akala. Kalau huma, akala. Dia kena tambah alif. Kalau home, akalu. Nampak tak? Okey. So, ini huwa huma hum. Buatlah pula hiya huma hunna pula. Hiya huma hunna. Okey, so kena buat kalau hiya jadi akalat. Dia kena ada tambah ta marbutah kat belakang tu. Akalat. Kat sini dia jadi mati. Kemudian huma akalata. Kemudian hunna akalna. Nak Ustaz buat lagu Ustaz rasa ada lagu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sikit je. Ni anta. Antuma. Antum. So ada berapa je nak kena hafal? Ni 3 ni lelaki. Ni 3 ni lelaki juga. Ini lelaki apa? Ni lelaki kata ganti dia yang ketiga. Ni kata ganti dia yang kedua. Ini 3 ni perempuan. Lepas tu anti. Lepas tu antuma. Siapa nyanyi tu? Lepas tu antum. Alif nun. Antunna, sorry. Antunna. Okey. So ni 3. Ni 3 ni perempuan juga. So barulah ni laki 3, 3, 6. Ini 3, 3, 6. Baru 12.
Tambah lagi 2 apa dia? Ana nahnu. Ana. Lepas tu nahnu. So total 14 je. Ha. So maksud dia setiap perkataan ni, akala ni, kena pecah kepada 14. Ha. Wa huma hum, akala dia jadi akala, akala, akalu. Kalau anta, antum, antum jadi akalta, akaltuma, akaltum. Kalau hiya jadi akalat, akalta, akalata, akalna. Kalau antum, anti jadi akalti, akaltuma, akaltunna. Lepas tu kalau ana nahnu jadi akaltu dengan akalna. So total ada 14. Dapat hafal 14 ni, syok lah. Okey, ini namanya betapa structurednya bahasa Arab. Berstrukturnya bahasa Arab nak menyusun perkataan tu. Maksudnya setiap perkataan tu dia melambangkan apa? Melambangkan orang, berapa ramai orang tu lelaki ke, orang perempuan ke. Okey, dah habis domair. Ustaz rasa setakat tu sahaja. Banyak now, 14 je. Jangan cakap banyak, ada 14 sahaja. 14 sahaja. Basic ni lah yang nak bawa pergi ke belajar nak hafal Al-Quran, nak faham Al-Quran. Okey. Ustaz rasa itu sahaja. Kita belajar 2 benda malam ni. Yang pertama kita belajar tentang kata kerja, perbuatan-perbuatan. Yang kedua adalah kita belajar ad-dhamair, kata ganti diri. Kata ganti diri yang pertama, kata ganti diri yang kedua, kata ganti diri yang ketiga. And then dalam bahasa Arab, dia ada kata ganti diri untuk lelaki, untuk perempuan, dan lelaki itu pula ada kata ganti diri untuk lelaki seorang, lelaki 2 orang, lelaki 3 orang. Kalau perempuan pula ada lelaki, perempuan seorang, perempuan 2 orang, perempuan 3 orang. Okey. Dia apa guna dia yang kita belajar dhamair ni? Apa guna dia? Contohlah kita buat ayat. Apa function dia? Kita nak kata, contoh kita tengok wayang. Contoh tengok wayang kan. Kita nampak Spiderman. Spiderman tengah buat apa? Dia tengah makan. So kita nak cakap, itu Spiderman. Spiderman tengah makan. Lepas tu kita cakap dalam bahasa Arab. Oh, hadha Spiderman. Akala al-pizza. Dia tengah makan pizza. Itulah guna belajar bahasa Arab. Semua benda yang kita nampak, kita terjemahkan ke bahasa Arab. Okey. Contoh kalau kita pergi melancong ke Disneyland. Disneyland. Kita pergi Disneyland, kita nampak Mickey Mouse. And then Mickey Mouse dia muka Arab. Lepas tu Mickey Mouse muka Arab tu dia tengah tidur. Lepas tu kita cakap apa? Haza Mickey Mouse. Nama Mickey Mouse ala sarir. Oh, inilah dia Mickey Mouse. Mickey Mouse sedang tidur di atas katil. Itulah guna belajar bahasa Arab. Nama tu nani lah. Huwa. Dia seorang. Huwa. Kalau kata Minnie Mouse, okey. Kita pergi Disneyland, kita nampak Minnie Mouse tengah tidur, tengah baring atas katil. So, kalau bahasa Arab, tidur adalah nama. Nama, ya namu. Tapi ini untuk nama ni untuk apa? Untuk huwa. Tapi kalau Minnie Mouse, betina, perempuan. So, kita kena pakai hiya. So, apakah nama untuk hiya? Namats. Kalau hiya, dia jadi mats. Sebab ada ta marbutah ni ta ni. Akalat jadi namats. So kita pun kata, aku pergi Disneyland. Nampak Minnie Mouse. Namats Minnie Mouse ala sarir. Minnie Mouse tengah tidur atas katil. Kalau nama sahaja, itu jadi seorang lelaki. Mana sesuai seorang lelaki Minnie Mouse? Mana boleh? Kenalah. Dia kena sesuaikan perkataan
perbuatan tu dia kena sesuaikan dengan siapa yang tengah buat tu. Contohlah, contoh Fatimah, Sofiah kata, nama, pakailah nama. Nama minimas. Panggil nama minimas. Nama tu untuk Huwa, lelaki seorang. Minimas tu betina. Dia kenalah pakai Hia. Hia. Hia tu minimas. Hia namat. Kenalah ta marbutah. Kenapa? Tanya kenapa? Tell me why. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak kepada semua. Jumpa lagi. Jangan stres-stres. Berjawab Sarah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.